نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفيع لنا يوم القيامة إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، alhamdulillah, kita berpagi-pagi dengan santapan beberapa ayat Al-Quranul Karim dari kitab Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menambahkan kekuatan jiwa kita untuk kita melaksanakan seterusnya akan segala tuntutan Islam kita yang diperintah oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang bahagia, mulia, barakah ini, mari kita bersama lagi dengan suratul Humazah. Kita sambung apa yang kita bicara kemarin tentang wil celaka atau neraka wil bagi orang yang dia tu suka berkata kepada orang lain dengan mengupaknya, dengan menuduhnya dan sebagainya. Maka pada pagi ini kita mula dengan ayat yang kedua sampai seterusnya insya-Allah taala. Mari kita sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah, syukur dan puji kita pada Allah yang kita dapat membaca sebanyak 8 ayat daripada suratul Humazah untuk kita sama-sama tadabbur dan mengambil pengajaran daripadanya. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Humazah ini insya-Allah taala. Salah satu lagi di antara sifat kullasana, orang yang dijanji kecelakaan oleh Allah Taala dalam ayat ni, dalam surah ni, iaitu allazi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang menghimpunkan harta dia, kunti rub-rub sabsing, wa'addadahu, dan ia membilang-bilangnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia nyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Ini salah satu di antara sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala
yang ada hubungi dengan harta benda. Nah, manusia ni Tuhan witabi'ah dia suka kene harta benda. Tak ada orang tak suka pada harta benda. Kerana Allah telah jadikan satu tabiat dia, naluri dia. Kerana harta dia mi prayut, sabsin ke mi prayut, macam mi prayut. Lepas tu dalam hati ada taud, ada fitnah, ada membawa kepada kecelakaan pada diri dia. Manusia ni dia tak lagi dengan harta dia nak asing tak leh, kerana Tuhan beri rezeki wingu peraman untuk dia hidup di atas dunia ini menurut ajar yang Tuhan telah tetap pada dianya. Tapi cara penggunaan, cara cari harta, guna harta itulah jadi masalahnya. Kalla bal tuhibbu kamu tu suka pada harta, hubban jamma, sangat kasih, sangat sayang kepada harta benda. Tu siapa kita tu letih betul lumuh mencarinya dan pula menghipungkannya. Dalam ayat yang kedua ni Allah menceritakan orang satu sifat orang yang ada hubungi dengan lumazah ni, iaitu orang yang menghipunkan harta dia. Hipung tak kira lah, halal tak kira. Tu boleh halal pun tak apa, tak halal pun tak apa, hipung. Tu wa'addadah, dan bila-bila sesa hak ni ada duit, ada rumah, ada benda, ada kebun, tu macam-macam. Nak ayat kata dia tu kerana dia terikat, hati dia tu terpaut dengan harta benda tu, siapa dia lalai daripada Allah, daripada zikrillah, daripada mati, daripada kubur, daripada akhirat. Tak kira dah tu. Ya kiranya nak bila, nak hipung, nak cari. Bukan kerana nak tunai hak-hak Allah. Seperti keluar zakat, bila-bila cukup lagi ni nisaknya, siapa tak kita tahu, kerana nak melaksanakan rukun Islam, iaitu keluar zakat, atau nak pergi buat haji, pai prakab haj leka dai rub sabsin. Bila cukup lagi nak bayar go tiket, nak bayar go hotel, nak bayar go makanan, nak bayar go taksih dan sebagainya. Tapi hak ni hak Tuhan cela ni, kerana dia tu yahsabu annama lahu akhladah. Dia suka kata harta dia tu boleh membawa dia tu hidup lama atas dunia, kekal, tak semati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini satu penyakit bagi manusia. Suka kena kasih kepada dunia, harta ni masuk dunia lah. Dan dia tu karah, benci, macam tidak tai, tak kena, maksudnya untuk akhirat lah. Ni hak Tuhan celanya. Yahsabu annama lahu akhlada. Siapa tangga tu je suka kata dia boleh duduk lama, duduk menyawa lama, duduk boleh makan nikmat-nikmat Allah yang banyak di atas dunia ni. Siapa dia lupa kata dia ni nak pergi kubur. Sesuai dengan Tuhan mula dengan surah Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah, itu celah juga ni. Tuhan tamni. Orang yang lem-lem melupakan oleh dia tu berlomba-lomba mencari harta benda, memperbanyakkan harta benda. Siapa hatta zurtumul maqabir, siapa dia tu turun kubur. Ziarah kubur ni mana turun kubur, orang usung masuk dalam lubang kubur dia. Ni satu fanga di antara fanga manusia
yang menyebabkan Tuhan mencelah dan menjanjikan dengan balasan buruk terhadap dia. Kala Tuhan jekahlah. Bukan supaya muska tu dak. Salah tak kena sekolah kamu tu. La yumbazanna fil hutamah. Tidak, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya dia akan dicampak ke dalam hatamah. Apa makna hatamah? Arai ke hatamah. Hatam ni maksudnya menghatamkan. Kalau orang ni humah, humah barang misalnya, kita humah gelas, humah pinggan, humah makuk ke apa tu, jadi pecah. Itu makna hatamah, menghatamkan, memecahkan. Itu makna asal makna dia hatamah di segi bahasa. Tapi di sini Allah Taala dia buat pertanyaan. Gapo dia? Ma adraka mal hutamah. Arai ke hatamah lah. Apakah dia engkau dapat mengetahui apakah dia hatamah itu gapo? Bagaimana sifat dia lagu mana, bentuk dia lagu mana hatamah yang dicampakkan orang yang dia tu suka ngupak, suka minta kepada orang. Lepas tu pula suka hipung bila-bila harta benda dia hingga lalai daripada akhirat. Ada juga ulama yang kata hubungi dengan humazah-lumazah ni. Orang celah kat orang, kata kat orang, caci kat orang, maki kat orang, dan ngupak kat orang, kerana dia tu bermegah. Kerana dia ada duit banyak, jadi hipo-hipo ni dia menghina orang lain. Nauzubillahi min zalik. Allazi jama'a malan wa 'addada. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah dia hutamah? Narullahil muqadah. Allah. Takut ngerinya keluar mak lah. Nak jaga orang yang banyak harta tapi tidak untuk nak belanja pada jalan Allah, untuk keluar zakat yang menjadi kewajipan atas dia, atau untuk dia tu nak sedekah kepada orang-orang berhajat daripada orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang terkena ditimpa kemalangan, bala ujian Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi dia tak kira dia tu tak sifat, tak bila, tak hipung, kerana ingat katanya harta ni boleh mengekalkan hidup dia selama-lamanya. Siapa tukar langit, mana ada orang nak tukar langit? Tak ada, walau harta banyak sekali. Kalau ada korung dulu lagi lah, korung tu, korung harta banyak, ribu-ribu ekor utama muat, mahnya, duitnya dan sebagainya. Tapi dia selai dari tanah dengan harta dia. Tu. Orang nak suka kata harta dia boleh mengekalkan dia, bawa jadikan dia kekal di atas dunia ni selama-lama. Kena ingat hak kisah korung tu. Ingat pada sikap korung tu. Dia bersama dengan Fir'aun tu. Harta banyak tapi Tuhan selai dalam bumi, dari tanah dia. Mami prayut. Kerana dia bukan untuk fisabilillah, bukan untuk agama, bukan untuk al-Islam tak. Narullahil muqadah. Gapo di hatamah? Iaitu api Allah yang dinyalakan dengan perintah Allah. Tu hatamah. Tafsir panggil. Tafsir bagi hatamah. Bayan menjelaskan tentang hatamah. Kuamai hatamah, hai kuamai hutamah, arai hutamah. Narullahil muqadah. Api Allah. Sanda api Allah, kerana Tuhan buat neraka, Tuhan buat syurga.
Maka api itu sifat dianya muqadah, dinyalakan. Nyala semua. Lain tak nyala lagi api itu. Tu. Lain nyala, esok nyala, lusa nyala, sampai kiamat nyala api itu. Allah, wajib, bukan patut dah, wajib kita takut. Berhubungan dengan lidah kita dan harta kita. Dua-dua ni boleh membawa fitnah kepada diri kita, boleh disembamkan di dalam neraka, api neraka. Narullahil muqadah. Tak cukup dengan api nyala saja. Nyala buat apa api? Kalau tak bakar, tak sengat, orang yang berhak untuk diseksa, dibalas buruk, allati tattali'u 'alal af'idah. Apa dia? Iaitu yang naik menjulang ke hati. Api duk bawa. Bawa dia bakar tu mari ke hati ni. Naik ke hati. Oh, hati ni hucai, sungklang bagi hidup manusia. Tak ada hati, tak ada mati. Tapi buat siapa ke hati tu? Tuhan suruh wutir dulu. Kan tubuh dia bakar lah. Tuk bau một lờiทั้งกาย แล้วก็ Allah ให้หยุดก่อนเปลี่ยนหนังของกายของร่างกายของมนุษย์วิตุกะ dalam Quran sebut bila masak, bakar masak molek dah, tukar semula kulit dia tukar semula. Buat lain pula bakar pula. Begitu Allah. Habis tu wajib kita takut, wajib kita ingat diri kita daripada dibakar di dalam api muqadah. Tattali'u 'alal afidah, naik sengar mari ke hati. Kau sakit lagi, tubuh sakit dah, naik ke hati kau sakit lagi. Waktu tukar pula, nanti kulit baru bakar pula, kulit baru bakar pula. La haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi min zalik. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka itu. Katuk tak sewi lari. Kalau buka ya lari boleh. Tapi azab Tuhan nak lari tak boleh. Hak ni Tuhan cerita ayat kata Tuhan kemah molek rabbukum Allah, dia buat untuk nawi balas sungguh-sungguh balas orang yang bersikap bersifat macam tu. Innaha, sesungguhnya api itu, alaihim, atas mereka itu mu'sadah, ditutupkan. Api pun tak boleh lari, dia pun tak boleh lari. Jadi dia kena bakar semua. Dia panggil semua. Fi amadin mumaddadah. Api itu dak mana? Buah lagi apa? Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintangkan panjang. Ikat supaya main kangkeng itu, ikat panjang, takut dia lari. Ikat pula. Dan bukan kau dah kata bos saja dak. Nak lepas ikut dia, nak pergi ke mana, nak lari ke celah mana, masuk lubang mana, pintu mana, tak ada. Pit senit, katuk rapat dengan kayu, ikat dengan kayu pula dah, supaya main kangkeng itulah. Ni surah ni mengajarkan kita, alamatni hadis surah An-Nahzir, bahawa kita tu awasi, jaga, pongkan diri kita daripada api neraka, dan jangan kita cuba buat sesuatu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti humazah, lumazah, patu jama'a malan wa addadah yahsabu annama lahu akhradah.
Ni satu surah yang kita patut ambil pengajaran, tadabbur molek. Jangan kita guna lidah kita untuk buat sesuatu terhadap saudara-saudara kita, dan juga jangan kita hipung harta kerana tak say nak belanja pada jalan Allah, kerana bakhil dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan suratul Hamazah yang kita dapat dengar tadi, maka jadilah diri kita, peribadi kita sebagai orang yang baik, orang molek, orang comel, menjaga diri daripada sifat-sifat buruk yang boleh membawa kita kepada kecelakaan hidup, terutama di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Pada itu saja hari ini, insya-Allah. Esok kita balik pada surah lain pula insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.